Hari ni dalam Kecap Makan dia episod dia lain sikit. Sebab apa kita shoot dalam studio. Dan hari ni aku akan buat bersama-sama dengan Amar. Sebab apa depan kita ni kita ada macam-macam jenis minuman yang mempunyai pelbagai jenis perisa. Daripada apa nama dia? Yogurt. Iaitu kat sini yogurt. Dia merupakan sebuah minuman yogurt. Daripada brand Yogurt. Kalau bahasa Inggerisnya Yup. Okey. Jadi untuk minuman ni katanya kat sini dia kata ada 7 jenis perisa. So ada kita ada apa ni? Pure fresh minuman yogurt 100% asli. So ini 100% asli, pure. Ni adalah dark berry dengan nata de coco. Oh ya, mana kau baca? Tu. Ni apa benda? 100% original. Oh, ni original. Original yogurt. Okey, ni original. Lepas tu kita ada mango orange. And then kita ada yang ni green apple. Yang ni honeydew. Yang ni obviously strawberry. Oh, yang ni. Ini yang paling aku rasa paling menarik ni, susu kurma boy. Ni susu dan kurma. Yes. Ni apa pula? Sama green apple. Ni pink berry. Okey, kita susun ikut perisa. Okey. Ni pun ada satu je ni, dark berry ni. Tak apa. Alright. Jadi untuk sebotol ni harga dia RM6.50, betul? Betul. RM6.50. RM6.50. Dia tak jual sebotol-sebotol. Dia boleh beli sebotol. Tapi dia mau pada apa? Ejen lah. Beli dengan ejen dia orang. Okey, jadi tak nak buang masa. Kita nak try satu persatu minuman yogurt daripada Yogurt ni. Katanya ini produk ni dijual oleh ejen-ejen kan, dan stokis saja. Dia tak ada orang cakap apa, kedai tak ada Kedai tak ada. So kalau nak beli kena beli pakai ejen. Lalu ejen dia. So Amar, yogurt ni dia sebenarnya baik untuk kesihatan tau. Dia mempunyai bakteria elok. Bakteria, biasa panggil bakteria baik tapi aku panggil bakteria hello. Alright. So aku nak try dulu yang original sebab ada satu je original ni Okey, sebelum kau try, kau ambil aku punya spek. Spek mata. Okey. Jadi kat sini dia kata goncang dulu sebelum minum. Okey. Dan maklumat permakanan dia per 100 gram 83.8 kecal kilokalori, 16.6 gram karbohidrat, 1.2 gram protein dan 1.4 gram lemak. Tak kira lah. Aku ni kalau buat makan ni aku tak baca dah benda tu mah. Tak baca. Telannya. Kita rasa. So kita goncang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try air yogurt 100% asli ni. Dia punya bau masa biji bau yogurt. Kau tak pernah bau yogurt kan? Ni bau yogurt. Pernah bau yogurt. Kau ingat aku apa duduk dalam gua? Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa dia sebiji macam yogurt yang kita beli dalam cup tu kat 7-Eleven tu. Yang apa? Tak berapa cair tu yang pekat-pekat tu kan. Sebiji babe. Bau dah kuat dah tadi. Ada nata de coco babe? Ada lah, dah tulis tu. Dengan nata de coco. Semua ada nata de coco kat sini. Serius sedap. Sekarang aku try dark berry sebab dark berry ni ada satu lah. Okey, sila. Okey, bismillah. Jangan kena mulut aku nak minum juga apa ni? Celaka. Ni asal apa anggur Ni bukan blackberry ke blueberry ke tak tahu. Ni berry lah, ni bukan anggur. Sedap. Cuba kau try ni. Dia pekat ni masam tu. Ni masam. Masam berry tu. Okey. Amar, aku akan pilih untuk kau. Aku akan pilih kau kurma. Kau? Aku bagi warna pink. So kita akan minum. Goncang tu goncang. Laki buat goncang ni power. Tak, kau tengok tangan. Bapak budak. Bapak budak kalau aku macam ni. Ni macam mana? Itu lain. Alright. Kita goncang. Minum Bismillah. Rasa strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kurma ni dia macam lain macam sikit tau. Dia ada, aku tak tahu nak cakap sebab rasa kurma tu dengan dia punya susu ni aku rasa pelik sikit. Yang ni kan? Yang ni pink berry ni dia punya rasa buah-buahan tu tak sekuat yang tu. Berry ni, dark berry. Dark berry tu rasa buah dia tu kuat. Yang ini dia kurang sikit. Aku try. Biar aku try kurma ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tak boleh blend bro. Kan? Jadi pelik sikit kan? Aku rasa macam ada rasa smokiness sikit. Sekurma tu lah. Kurma yang dia pakai tu. Tak tahu lah. Untuk aku memang tak sedap lah. Tak okey lah. Tak sedap lah.
Yang susu kurma ni kita letak jauh sikit. yang ni semua okey. Tapi yang paling sedap ni. Yang ni paling sedap. Ni paling sedap. Tak tipu. Buat masa ni lah, buat masa ni. Okey, Mak, aku akan pilih untuk kau seterusnya. Okay. Apa Syal? Aku pilih yang kau hijau lah, mana ada lagi. Ambil. Goncang dulu. Goncang bapak budak. Kau kena praktis, Mak. Aku tak lama lagi jadi bapak budak kak. Dia punya bau green apple tu kuat gila. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa Vitagen lah. Vitagen lah. Green apple Vitagen lah. Yang ni mango range. Tapi dia ada rasa, dia punya tu rasa thick sikit lah. Macam ada yogurt kan. Boleh tahan, not bad, sedap juga. Ni mango range. Okay, ni sedap. Kita letak sini. Bau mangga dia kuat juga ni. Okay, kita try. Yang ni sedap. Sabarlah. Sabarlah, yang ni sedap. Sebab yang ni manis. Oh ya? Dia tak masam sangat macam yogurt-yogurt yang lain. Yang ni masam. Yang ni masam. Mahal. Yang ni manis. Boleh rasa dia punya mangga, masam mangga tu. Manis mangga. Dia punya orange tu macam hint lah. Dia tak berapa kuat. Dia macam buat flavour bancuh-bancuh sikit kan. Tapi ni sedap, Tak tepi. Alright. Yang paling sedap tak depan. Kita ada berapa lagi? Tinggal 2 ni je. Tinggal 2. Ni je, honeydew tinggal. Ni dah try, Okey. Last kita nak try lah My Honeydew dengan nata di koko. Goncang tu. Goncang. Tak payah buat muka sangatlah goncang tu. Geram. Okey. Yeah. Dia punya bau. Bau buah tembikan susu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nope. Siapa? Minum apa kau tahu? Ahmad ni minum ke apa Syah? Honeydew dia okey. Bagi aku honeydew okey, tapi mungkin lah campuran honeydew ni dengan yogurt tu tak kena. Ada rasa dia. Rasa honeydew tu okey. Rasa honeydew okey, tapi aku tak berminat lah. So yang ni tetap tepi. Dia boleh geng dengan susu kurma. Alright. Jadi selepas aku dengan Amar try minum sendiri yogurt, minuman yogurt daripada Yogurt ni, so far kita dah identify ada 5 perisa yang kita rasa sedap lah. 2 ni paling sedap. Mango dengan original. Yes. Tapi original ni paling best lah. Tak tahu kenapa, tapi rasa yogurt yang pure tu yogurt lah sedap. Jadi sekiranya korang berminat untuk mendapatkan produk ini, dekat mana Mak? Kena nanti kita tinggalkan nombor telefon. Okey. Tinggalkan nombor telefon diorang. Korang boleh contact kat situ. Kalau nak jadi agent ke, nak jadi stokis ke, ataupun nak jualan balik ke, boleh dapatkan yogurt ni lah. Pure fresh. Minuman yogurt 100% asli. Jadi minuman yogurt ni macam kita tahu tadi, dia memang banyak faedah daripada segi kesihatan lah. Dia ada antibakteria yang elok. Tak silap aku lah, macam aku baca kat yogurt kan, mengandungi bakteria baik. Ya. Gitu. Itu kelebihan yogurt lah. Kelebihan yogurt kenapa orang ambil yogurt. Lagi satu, yogurt ni juga bagus untuk orang cakap, dikonsum selalu dalam diet kau lah. Betul? Dia bagus. Sebab tu aku dengarkan kau susu kurma tu. Okey. Ni aku nak. Okey. Untuk sebotol harga dia RM6.5. Yes. Aku tanya dia. Kalau letak kat chiller boleh tahan berapa lama? Dia cakap 3 minggu. 3 minggu lah. 3 minggu. 3 minggu. Kalau freezer 3 bulan. Freezer beku kan? Boleh beku. Beku 3 bulan. Dia kalau yogurt benda-benda macam ni memang orang cakap tak tahan lama lah. Betul. Kalau dibandingkan dengan air-air biasa tu. Alright, jadi untuk harga RM6.50, engkau boleh pilih salah satu daripada minuman yogurt yang ada depan kita ni. Apa lagi kau nak, kau minum je lah. Ni ada bakteria hello ni. Tapi sebelum minum goncang dulu lagi ni.